Dia nak. Ada kita kata budak-budak motor lah main, tak ada masalah. Kita jangan marah, hobi dia. Kita masuk ke agama, main motor ada semayang. Main bola pusat, tutup aurat. Ada Islam mau bagi dia. Nah, ni nak sekat orang mana boleh hobi orang. Hei budak-budak motor, jual belakang motor, beli sekerbang, duk surah. Ramai orang nak layang mu. Nak. Dia nak ikut kita. Dah, baik kita beri agama. Main-main motor kau kalau ada orang ngajar game dengar cek. Dia boleh terima tu. Nak. Budak-budak puang lah, dak tutup kepala apa semua, jangan kita tekan hak parok-parok lalu suruh pakai tudung cek tak apa dah. Tudung bawang. Daripada tak pakai tudung langsung. Ni daripada rambut jeler itu suruh pakai jubah, pakai pudar, nampak mata gelip-gelip. Dia nak ikut. Berat nanang. Nak. Daripada seluar ketak, luar longgar. Sikit-sikit je hikmah dalam berdakwah. Nak. Muda-muda alhamdulillah ni. Mudi-mudi pun gitu juga. Itu pergi di Sogo. Dekat Penyak Wangi tu ada orang muda dua orang, jenis lembut gitu. Rambut pacok ni. Lembut lembut cakap cakap. Tapi orang jangok lawa wangi serbuk. Nak. Jadi kita lali di dua orang pakai je bunga congai orang jangok lah. Jenis lembut ni, jenis tangan gini. Bukan tak azhar. Dan dia kenal, bila kenal dah kalau kita mesti takkan baca dalam URTB muka kita. Maknanya dengar juga kawan-kawan kuliah udah-udah pun. Tak? Ni maknanya dakwah. Dia kata ya, saya minat atas belakang. Dia kata maknanya bagus. Nak cerita habis golongan. Faham tak? Maknanya ada bahagian agama. Nak? Dua-dua orang minat belaka. Nak? Muncul tak ada orang ambil gambar aku tu. Budak puang free hair jumpa di Kuala Lumpur, tegur tanya di mana ada kuliah, dia free hair, rambut free, tak tutup kepala. Tak? Malam ni ada ceramah di mana? Tanya. Kalau ditanya gitu maknanya ni dengar tak? Dengar lah, dia tak dengar lagi bak rambut, dengar bak akidah tu, betul akidah dia. Faham? Mungkin satu hari nanti dia dengar, masuk pula hidayah dalam bak rambut. Faham tak? Lepas tu kita kena terbuka, keras dalam tempat ngajar luar, lemah lembut je lah.